Jom tengok Papa Pipi terpaling puasa episod 22 sampai episod akhir. Aloha, hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Hari ni Syawal yang ketiga dan saya nak buat reaksi kepada 9 episod terakhir Papa Pipi terpaling puasa. Hai, saya Sifuddin dari masa depan. Saya tengah edit video buat masa ni. Saya just nak bagi tahu dekat semua yang untuk video ni saya sebenarnya rekod untuk tengok episod 22 sampai episod 30. Tiba-tiba jam 6 petang tadi keluar pula episod yang ke-31. Saya ada buat reaksi untuk episod 31, tapi saya just nak bagi tahulah keseluruhan video ni kebanyakan kalinya saya akan cakap saya tengok 9 episod, saya akan cakap pasal 30 episod sebab saya tak tahu yang sebenarnya ada 31. Harap maklum. Okey, korang tengok video ni, okey? Sambung Masa hari tu Papa Pipi terpaling puasa ni nak mula, saya punyalah excited. Tahu-tahu je dah habis. Dah tinggal 9 episod terakhir. Sebenarnya boleh kata macam bittersweet jugalah. Okay, dah habis, dah raya, happy kan. Tapi quite bitter juga sebab Ramadan dah berlalu. Lepas ni dah tak ada lagi episod Papa Pipi. Tak apalah, semua benda ada pengakhirannya dan ini adalah pengakhiran untuk Papa Pipi. Sebelum saya tengok the ending of Papa Pipi terpaling puasa, saya nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifuddin. Selepas korang dah subscribe tu, pastikan korang juga follow saya di semua social media saya dan join grup Telegram official Sifu Squad. Semua link ada di ruangan deskripsi. Alright, tak nak buang masa, jom kita tengok sama-sama Papa Pipi terpaling puasa episod 22 sehingga episod 30. Alright, let's go. Episod 22 Inilah akibat ikut perempuan bershopping. Ada six pack. Papa, jamlah siap-siap pergi terawih. Aduh, Papa tak larat lah. Ini kan sebelum malam terakhir. Otoy ada pesan. Kejarlah ganjaran 10 malam terakhir Ramadan. Bukan bekerja-kerja bershopping sakan. Kebenaran deep. dah pun ready. Jom terawih. Lepas tu malam ni kita berqiyam mulai. Berkesanlah nasihat Otoy. Soalan ini bernilai Episod 23. RM1 juta. Apakah warna baju raya tahun ini? Biru, oranye, hijau, coklat. Tahun lepas hijau sama dengan langsir. Oranye buat muka nampak gelap. Oi, Coklat tak that's cantik. addicted to Bobo Boy. Aduh, susahnya. Pink, pakai baju pink. Ya. Gunalah talian hayat. Pipi, tolong mama kamu pilih cepat. Pipi rasa warna pink lah Mama. Warna pink. Okey, setuju. Kita lock warna pink. Sebab dah kena spoiler. Pasti. Nampaknya kita sudah ada pemenang. Tahun ini kita akan pakai baju warna pink. Tapi pink yang mana satu ya? Pink fuchsia ke? Bubblegum ke? Ke blush Mama atau punch? Blush, apa ni? Nampaknya talian hayat dah jadi talian sepanjang hayat. Lama lagi lah, oi. Episod 24. Aduh, bila nak sampai ni? Ngantuk je. Awak ni, bahayalah memandu kalau mengantuk. Marilah saya bawa. Boleh juga. Saya nak rehatkan mata sekejap ya. Tadi kata mengantuk. Kenapa tak tidur? Saja je nak tengok jalan. Bak kata berbatah. Jauh perjalanan. Luas pemandangan. Ngantuk je. Hui, kuih siput. Habis saya tolong. Wih, kuih siput. Okay. Boleh. Episod 25 by the way. Buat macam ni. Ambil sikit, gulung dan jadi. Mak saya suka buat dululah. Sekarang Mama dah tak larat lah. Pandai Pipi. Papa pula. Siap. Saksikanlah kuih siput kebenaran. Kan betul. Dah agak dah. Mesti dia macam tu yang Papa Zola Episod 26. Pali, nak buat apa dengan gundi beras tu? Saya nak bayar zakat lah. Kenapa tak bayar guna duit je? Tak pun QR, lagi senang. Tak strong lah guna duit. Oi, tak strong. Barulah strong. Seterong lah kodon. Hari ni puasa ke tak? Kurang strong sikit. Agaknya beras banyak-banyak ni nak bayar fidyah kot.
sebab tak kati puasa. Episod 27. Kebenaran dah ready. Saya pun dah ready. Apa semua ni? Kejap Papa. Ada satu lagi beg. Bukan rumah Nek P dekat je ke? Pipi pun dah ready. Pipi pun sama. Apa benda tu? Episod 28. Wah, gembira ya Papa. Hei, kebenaran sentiasa gembira. Tapi macam terlebih gembira je. Hei, untuk pengetahuan kamu, esok merupakan satu-satunya hari di mana orang perempuan akan meminta maaf. Tak sabarnya esok. Itu dia sini. Kawan baju anak pink. RM1. Anak sendiri RM10. Wah! Yeay! Isteri tercinta RM100. RM200. RM300. Kad beg suami dan rantai emas. Bila kebenaran. Aduh, dah episod akhir. Nak raya. Waalaikumsalam. Jemput masuk. Pali pun ada. Raya kan? Okey semua. Masuk. Rumah ni kurang-kurang duit hijau ni. Cepatnya nak balik. Nak duit raya. Kan dah kata hijau. Yeay! Terima kasih Pakcik Papa. Pakcik Papa. Okey. Lepas ni kita cari rumah duit merah pula. Kenapa bagi duit kat Pakcik Pali? Oh, kami bagi komisen sebab bawa kita orang pergi beraya. Bahaya budak-budak jalan sendiri. Kenalah ada orang tua temankan. Saya lah tu. Ada episod 31, Dek. Masa cakap 30 episod, kita pun rakam lah. Lepas rakam tu kita lepak-lepak kan. Nasib baik tak edit lagi, sebab tak upload lagi. Ada episod 31. Okey, tak nak buang masa. Jom kita tengok episod yang ke-31. Let's go. Makcik bawang. Kamu ni bila nak kahwin? Allah! Belum jumpa jodoh lagi lah, Nek. Kerja pula. Bila kamu nak kerja? Kerja? Okey, ni tak apalah. Yang tu belum ada rezeki laginya, Nek. Nek P, tak eloklah tanya macam tu dekat tetamu. Yelah. Zola, bila Pipi nak dapat adik? Oh my god. Untuk episod 31, funny, nice episode. Sebab lepas ni, kalau korang akan tengok ada sedikit review and stuff, tak ada episod 31 sebab rekod tadi tak tahu pun episod 31 ni wujud. So, episod 31 best. Okay, sambung ke Sifudin masa lepas. Bye. Maka dengan itu tamatlah Papa Pipi terpaling puasa keseluruhan 30 episod. Sampai semalam kan, sampai hari raya kedua semalam dah ada 30 episod. Sebab hari tu ada hari 21 Ramadan, Mosa tak upload, tak tahu kenapa lah. So dia bawa ke sampai raya kedua. Dah habis dah Papa Pipi terpaling puasa. Overall saya suka dengan batch yang kali ni. Ada part yang memang sangat kelakar, ada part yang biasa je lah. Saya suka part yang pasal macam meme meme diorang pergi bershopping, kaki ada keluar six pack apa bagai tu. Saya faham benda tu. Walaupun benda ni dah tak berlaku dah, sebab dulu je betul memang saya pernah ikut shopping lama dari pagi sampai petang masa bulan puasa. Tapi sekarang dah tak lah. Sekarang kita punya beli baju raya tu ambil masa setengah jam sebab masing-masing dah tua, dah tahu nak apa, ambil settle kan. Untuk saya ada saiz settle lah. Ada saiz baju Sifudin okey dah. Tak payah nak tengok cantik ke tidak ke, asalkan baju baru. Itu saya lah. So overall semua 30 episod
saya suka lah. Dia menunjukkan a normal day, a normal lifestyle dekat Malaysia, tapi dimasukkan dengan lawak-lawak Papa Zola lah, Papa Zola Antiques saya boleh kata macam tu. Tapi kalau kita ketepikan lawak-lawak tu semua, it's basically like apa yang orang ramai lalui sepanjang bulan Ramadan. Okay, struggle berpuasa tu sendiri, lepas tu struggle jaga nafsu, maksudnya pasal makan-makan minum kan, lepas tu jaga marah apa semua, struggle dari segi shopping untuk baju raya, and then lepas tu bila hari raya tu sendiri apa yang berlaku, ada dia punya shenanigans. Saya sukalah tengok, tapi dengan orang kata lensa Papa dan Pipi Zola lah kali ni. I think it's a good job lah. Monster did a good job. Tapi this being said, Monster, I really hope next year dapat video raya. I do love this. Saya suka Papa Zola, tapi this is not on the level of Papa yang Papa Pipi pindah tahun lepas. Okay, Papa Pipi pindah, next level. Hari Raya dengan Amato dengan Pian, next level. Boboiboy kembali Aidilfitri, next level. This one is good, but those are better. Hopefully, insyaAllah, panjang umur, murah rezeki, tahun depan kau boleh nak iklan raya biasa lah. Okay, Papa Pipi nak terus ada, boleh. Tapi iklan raya biasa pun kami nak. Okay, ramai orang yang macam actually cakap dengan saya, alah, tak ada iklan raya. Alah, tak ada iklan raya. Saya rasa tahun ni Anime memang tak banyak iklan raya. Dulu pernah satu tahap tu, Monster ada, Wow ada, lain-lain pun ada. Saya rasa macam this year, Monster buat benda ni, but this tak rasa macam hari raya punya iklan. Yeah, I know I'm demanding a lot, but hopefully ada tahun depan. Ya, itu je lah harapan saya. Itulah pandangan saya. I had fun. Okay, dengan 30 episod ni, tapi itulah, kalau boleh nak iklan raya yang buat saya menangis lagi sekali, please. Okay, itu je daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak Monster sebab buat benda ni. Terima kasih kepada semua yang menonton sampai tahap ni, yang menonton 4 episod reaksi saya. Terima kasih. Yang subscribe, yang follow, yang share, semua sekali terima kasih. Members, terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua members. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang menonton video ni. Korang semua jangan lupa jaga diri, jaga kesihatan. Kita jumpa di video akan datang, InsyaAllah. Mungkin bukan lagi video bertemakan Hari Raya. Kita jumpa di video akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.